Dia macam, yelah daripada reaksi dia, sedih dia macam mana, terharu dia, anak Melayu macam ni, tak sangka itu lah. Tak sangka Acik Acik bangga. cakap sampai nangis tadi. Angel nak interview. Acik cakap sampai nangis? Acik luahkan tu betul-betul dari hati Acik lah. Saya pun ikut nak nangis sama masalahnya. Tengok Acik kata lama tau Acik kumpul, tunggu waktu-waktu ni. Bertahun. Bukan kejap. Abang nak ikut hantar. Abang kena jumpa Acik. Ya, Angel ingat Acik ni, Acik ni Dia bukan customer Aina first. Beli Cobra 6,000 lebih. Beli Cobra 6,000 lebih. Acik perempuan dengan Acik lelaki, Angel ingat Angel. Acik lelaki tu ingat Angel. Acik dulu SE lah. SE. Enterprise. Lepas pada sana. Kad gold lah ni Acik pegang kan. So kad ada gold. 2 kad lah Acik ada kan. Duduk kat Dah kad Avision Enterprise warna hitam, gudang kad gold lah. Dua kad lah. Betul lah. So sebenarnya dari dulu abang, okey ni pasal sale lah kan, pasal orang beli kan. Abang sebenarnya banyak juga tau jumpa. Tapi Acik tu dia tak cerita kat abang. 2018, 2019 sebenarnya banyak customer kita repeat kat gudang dengan Avision Enterprise. Tapi abang diam, abang kenal orang yang borak dengan abang. Abang Acik kenal? tu pun tak mengaku, dia diam, dia nak tengok abang ingat tak ingat. Ya. Abang layan dulu. Lepas tu saya ingat Acik pernah datang saya borak. Kita borak masa tu dekat sekian. Oh, Acik terkejut. Kau ingat lagi Banyak Acik sol. Yang kadang-kadang korang sol tu abang ni. Abang tak ada. Acik-acik yang dulu cuma borak aje dengan abang. Dari 2018, 19 tu kedai buruk, dia orang borak je. Datang singgah, borak, bil-bil. 18-19 mana ada pekerjaan masa tu? Tak ada. Memang abang seorang je. Adalah seorang pekerja gitu. Tapi sellernya abang seorang. So memang setiap customer tu aku yang borak sebab aku ingat. Orang. Aku tak ada seller. So memang aku setiap customer yang datang tu beli tak beli, tapi abang punya utamanya gini. Tak mengharapkan apa-apa orang yang datang dari dululah. Sebab abang banyak kerja kan. Cuma abang akan tinggal kerja yang busy, tak pernah aku tinggal customer. Tak pernah. Walaupun dia tak beli, aku tak pernah tinggal. Aku duduk selagi dia nak cakap, dia nak borak, aku borak. Banyak dulu masa abang niaga second hand, setengah hari, 4 jam, 3 jam orang borak. Dia faham kalau ada customer. Dia biasa gini. Kalau tiba-tiba ada customer swap ramai kan, baru dia Acik balik lah. Dia gitu. Selagi tak ada orang nanti tukar orang ni. Okey, tukar orang abang trip sampai. Lagi tu dia duduk Abang borak. Abang borak jugalah. Borak sebab tu kalau kau tengok, kau kan kenal lama kan. Abang kerja lewat malam. Sebab waktu siang abang tu banyak borak dengan orang. Susah buat kerja. Memang macam tu. Sebab tu abang pagi-pagi pukul 7 tu dah start buat kerja. Sebab abang tahu 8-9 tu Acik borak-borak ramai. Dia singgah, dia datang. Lepas tu nanti kalau benda nak spray kan, abang akan siapkan dulu, suruh budak servis malam. Pagi tu ada cahaya sikit, abang tembak color dulu. Sebab abang tahu ada customer abang layan.